Okay. Okay, kenapa didesainkan perubatan critical care in Care 360 ni? Dia ada coverage on major critical illness. Okay, kita akan dapat receive 50% of the total coverage amount untuk early critical illness. Okay, quick and early access to fund for early treatments and more option. Okay, right. Kalau perbezaan dengan crisis protector ataupun crisis shield, dia hanyalah late orang kata late intervention punya, maksudnya stage 3 and above lah. Kalau cancer tu stage 3 and above. Tapi kalau critical care 360 dan juga crisis total care, dia start daripada stage 1 lagi kita dah boleh dapatkan pembahasan lah. Klien dah boleh dapat pembahasan. Okay. Kemudian dia coverage that grows as life grow, care that continues beyond the hospital, and okay, recovery is not just a medical, it's emotional, physical and financial. Okay, dia ada receive a recovery allowance up to 10,000 for major surgery or ICU stay lah. Okay, so dia dapat orang kata duit sampingan daripada plan ni juga. Okay, because survival deserve recognition. So kalau kata dia survive 5 years after a late stage critical illness tu, so dia ada some orang kata duit imbuhan lah. Okay, and value added service yang berbeza dengan plan orang kata crisis total care, dia adalah value added service. Contoh kalau untuk pergi ke Islamic spiritual support, okay, ataupun untuk pergi ke rawatan alternatif, so dia ada dia ada benefit tu ada di crisis total care. Okay, so setakat ni saya hanya explain general secara kasar saja, surface saja untuk kita faham sedikit. Dia produk yang straightforward, lebih kurang macam crisis total care, cuma dia adalah stand alone punya plan, dia bukan rider seperti crisis total care. Dan yang paling penting sekali, dia ada perbezaan dia dekat yang wellness reward upon maturity and recovery allowance. Okay, dan plan ni dia auto convert kepada hibah. Andai kata untuk satu sakit, tapi pampasan tu akan dapat secara hibah. Okay. Okay. So sedikit pengenalan, basic sum covered untuk plan ni adalah 50,000. Kalau untuk dan maksimum kalau untuk budak juvenile lah. Juvenile ni maksudnya daripada umur setahun hingga ke 18 tahun, baby lah 14 hari ke atas, hingga ke 18 tahun, up to 1 million per life. Dan untuk dewasa up to 2 juta per life seorang lah, 2 juta seorang. Okay, kalau untuk daripada segi coverage term or expiry age and entry age, kalau kita pilih untuk sampai ke umur 70, had untuk kemasukan dia adalah kalau untuk orang dewasa sehingga umur dia 49 tahun. Kalau daripada kalau kita pilih untuk coverage term expiry age dia 80 tahun, so dia hanya untuk orang yang entry age tu boleh sampai up to 59 years old. Alright. Kemudian daripada contribution payment term or coverage term, dia ada 70 or 80 or term 20 tahun. Okay. Dan note the option of term 20 years is available for a limited period
until 30 April 2026 sahaja. So kalau kawan-kawan yang ada hajat untuk close seramai mungkin, boleh jadikan ni sebagai sales idea lah, sebab term 20 tahun ni dia buka sehingga 30 April 2026 saja. Okay. Okay, ni slide ni saya dapatkan di Proofforce. So saya akan go through selebih detailnya di mobility lah. Sekejap saya buka mobility. Setakat ni ada apa-apa tak nak tanya? Semua macam senyap ya. Nak tanya. Ya, siapa tu? D. Ya, D. Dia lebih kurang dengan krisis total care ataupun dia totally different? Dia lebih kurang, cuma dia ada sedikit perbezaan. Sekejap lagi saya tunjukkan dekat mobility. Penambahan lah dia ada penambahan sedikit. Okay. Krisis total care dia adalah rider, yang ini dia adalah plan stand alone dia saja. Okay. Maksud dia dari segi coverage dia sendiri tu. Betul. Dia ada tambahan seperti untuk rawatan kalau nak dapatkan rawatan complementary. Okay. So dia berbeza lah. Kalau krisis total care, dia tidak di-convert hibah, tapi critical care dia convert hibah. Sebab dia stand alone kan, so dia switch tu lah. Okay. Betul. Okay. Ni saya tunjuk satu quotation. Sekejap saya share screen dulu. Ni. Ya. Kalau kena critical illness, tahap awal lah kan? Ya. Dia boleh dapat full amount coverage ke 50% daripada full amount? Okay. Inilah kita nak tunjuk ni. Senang. Kita tunjuk dekat mobility. Okay. Ni saya buat seorang prospek berumur 35 tahun, age next birthday. Dan saya letak dia punya plan ni je Okay. Critical care 360. Okay. Dan expiry age dia boleh sampai, ingat kalau untuk 20 tahun ni hanya sampai April 2026 saja. Dia tidak ada, kalau lepas daripada April ni kita tak tahulah sama ada ProBSN nak continue atau tak. Tapi kalau for sure lah, kalau kita pilih 55 tahun, kalau kita calculate memang dia akan jadi lagi murah lah. Hanya RM119 je untuk RM150,000 punya coverage. Tapi kita tekan lah 70 kan. Baru dah harga dia pun wow sikit. So jadi RM208. Okay, wakalah dia RM10. So kalau nak calculate TPC tu, tolak RM10 lah. Bukan tolak RM7 Okay. So yang ni saya buatkan plan untuk pampasan dia RM150,000. Andai kata kalau dia berlaku apa-apa untuk critical care dia, so dia akan dapat untuk early intervention, so dia ada persen-persen dia lah. So ini saya memang go through. Adakah plan ini akan naik harga? Of course, selalunya tidak lah. Sebab dia bukan medical card lah. Kan? Okay, dan dia saving dia tidak boleh dibawa keluar. Itu kita kena faham. Sebab dia adalah stand alone punya plan. Kalau ada saving memang hanya upon surrender saja. Okay. Untuk dia punya yang perbezaan dia kalau untuk plan ni dan juga plan critical crisis total care, dia ada wellness reward dan juga dia ada living reward, dia ada recovery allowance, dia ada major surgery, okay, dan dia ada terminal illness benefit. So ini adalah perbezaan dia dengan crisis total care. Alright.
So ni adalah jenis-jenis recovery allowance lah. Kalau yang ni untuk waiting period dia sama saja 60 hari for early CI, dan selebihnya 120 hari for survival period selebihnya. Dan dia ada protection booster. Maksudnya lebih kurang macam warisan gold, yang maksudnya pampasan dia tu akan meningkat tahun ke tahun lah. Okay. So ini kelebihan yang perbezaan di antara krisis total care dan critical care 360. Saya minta maaf kawan-kawan sebab saya tak sempat nak buat perbezaan slide lah. So yang ni kita akan go through nanti insyaAllah mungkin di bulan yang akan datang. Kalau saya handle lagi untuk training for critical care, saya akan explain lebih dan insyaAllah slide pun akan siap lah kan. Memandangkan dia adalah plan baru dan saya pun baru sempat nak kata discover lah. Saya pun belum lagi close case daripada sini kan. So harapnya idea dia lebih kurang sama macam kalau kita nak close, kalau kita nak buat CTC. Cuma yang lebihnya dekat sini, dia ada protection booster, dia ada wellness reward. Apa tu wellness reward? Okay, at the maturity of the selected expiry age, the total of 1% of basic sum covered for each year after the 20 certificate anniversary until maturity will be paid in addition of the total value of the amount in your ISA and IUA. Okay, if applicable lah. To be eligible, the certificate must be enforced at maturity with all contribution paid up to date. Maksudnya tidak pernah ada tunggakan lah, and no claim should have been made under early CI or any claim resulting in the termination of the certificate such as a late stage CI, except angioplasty and other invasive treatment for coronary artery disease, terminal illness or death claim. The wellness reward is only available for certificate with expiry age 70 or 80 and not applicable for certificate with 20 years term. So dia bukan untuk yang 20 tahun punya term, dia untuk 70 dan 80 tahun. Maksud dia apa? Dia akan menerima 1% daripada basic sum covered dia. Contoh basic sum covered dia adalah 150,000 kalikan dengan 1% iaitu 1,500 dan dia akan menerima 1,500 ni setiap 20 tahun punya anniversary polisi lah. So katalah dia berusia 20 tahun, so lagi 20 tahun adalah umur dia 40 tahun dan dia ambil ni polisi ni sehingga usia dia 70 tahun. So dia boleh menikmati 3 kali punya orang kata wellness reward lah. Lagi tinggi basic sum covered, lagi tinggilah dia akan dapat wellness reward. Tapi dengan syarat payment mesti up to date and tidak pernah ada claim yang dibuat. Sama ada claim early CI dan juga late stage punya CI. Okay, setakat untuk wellness reward ni ada apa-apa tak nak tanya? Hello? Faham. Faham lah? Okay. Alright. Oh, ramai juga ada 37 orang. Okay, tak apa. So, itu dekat wellness reward. Yang ini dia memang tak ada di crisis total care. Kemudian living reward. The living reward is payable 5 years following the approval date of late stage CI. Okay, ni living reward. Okay. Excluding angioplasty and other invasive treatment for coronary artery disease, claim as long as the covered person still alive at that time. Maksudnya orang tu masih hidup lah. And the living reward is the total 1% of the basic sum covered for each certificate year
after the 20 certificate anniversary until maturity. The living reward shall remain unaffected by any previous claim under early CI, recovery allowance, and or angioplasty and other invasive treatment for coronary artery disease. The living reward is only available for certificate with expiry age 70 or 80 and not applicable for certificate with 20 years term. Okay, ayat mudah dia. Living reward ni katalah orang tu dah kena kanser, dah buat claim. Kita ambil senang ayat dia, dah buat claim. Okay, yang late stage. Alright, yang late stage. Kecuali angioplasty dan juga ada invasive treatment lah for coronary artery disease. Okay, macam mana kita nak tahu orang tu kena late stage? Okay, kalau kawan-kawan tengok di screen masing-masing, di belah kanan ni kan ada late stage critical illness. Kalau cancer tu memang confirm cancer lah, dia bukan carcinoma in situ ke, dia bukan early bladder ke, kan. Kalau heart attack tu dia memang betul totally heart attack. Tu dia punya Ada suara tak ada suara? Suara tak ada lah Kimi. Yang Kimi-Kimi pun tak ada. Lah, Kimi gimana? apa dia? Okey, close habis. Suara tak ada. Sekejap. Terkeluar lah. Sekejap saya kena masuk balik. Keluar pula tadi. Okay. Kawan-kawan dengar tak? Maaf terkeluar tadi. Penat saya cakap. Dah nak ambil, dah hampir habis lah tadi. Dengar. Baik, Khalid masuk sini. Kelas sana tak ramai orang ni. Baik Okay. belajar benda baru. Okay. So dekat tadi saya explain tentang living reward. Okay. Living reward ni apa? Okay, kita akan bagi dia 1% daripada basic sum covered. Okay, contoh kalau 1% daripada basic sum covered dia, let's say sum covered dia 100,000. 100,000, 1% hanyalah 1,000 lah. Tapi selepas 5 tahun, kan? Kalau dia kena late stage sahaja. So definition late stage tu kena faham betul-betul lah. Kalau cancer stage 3 and above. Okay. Tak kisah any type of cancer lah. So dia boleh dapat selepas dia 5 tahun dia dah survive tu, dia dapat every year 1,000. Bukan every month ya, every year. Jangan salah explain pula. Right? Tapi dengan syarat polisi mestilah kita pilih 70 tahun ataupun 80 tahun. Jangan cuba avoid, jangan jual 20 tahun lah. Unless kalau orang tu betul-betul luar kemampuan, so kita tak boleh nak buat apalah kan. Okay. Dengar semua kat sini. Takut terhilang macam tadi pula. Maksudnya kalau kita jual 20 tahun, dia ada benefit yang dia tak dapat lah, betul tak? Betul. Untuk wellness and living reward ni dia tak dapat. Dua, okey. Okay. Dan juga ni lah protection booster dia tak dapat. Okay. Sabar buat apa? Apa dia? Itu living reward payah sampai bila? Bayar sehingga dia punya bayar until maturity.
Okay, faham. Ah. Okay Elvin? Okay. Until maturity or the person covered still alive at that time lah. Dia punya ayat macam tu lah. Okay. Okay, so recovery allowance, benefit pay a lump sum 10,000 upon the covered person undergo a major surgery or continuous intensive care unit ICU admission of 6 days in the hospital. The benefit paid under recovery allowance benefit is claimable only once per certificate and will not reduce the basic sum covered. Okay, so recovery allowance ni kita akan bagi 10,000 lump sum. Okay, jika dia ada undergo a major surgery ataupun continuous ICU yang melebihi daripada 6 hari. Okay, kalau bawah daripada 6 hari tu dia tak dapat lagi lah. So the benefit paid dia hanya bayar sekali saja. Kalau katalah dia kena lagi masuk untuk buat major surgery, dah tak dapat dah. Dia hanya sekali saja. Okay, faham ya kawan-kawan untuk part ni? Sebab apa pakai nak? Saya duk pakai. Saya Apa tak mau? angkat lah, dah tahu benda tu kotor. Dia duk pakai. Apa nak pakai hat ni? Gaduh apa tu? Pakai apa? Dah kotor. Izzat? Pakai yang ni. Kita pakai dulu. Apa pakai ni, Abah? Pitching kat bawah. Saya kena off. Macam rambut saya situ. Izzat minta off. Tak mute. Okay dah. Right. Okay. So next kita akan pergi ke major surgery. Major surgery must be performed under regional or general anesthetic in an operating room. Such surgery must be medical necessary and continuous hospitalization of 14 days post-surgery, excluding the day on which major surgery is performed. Okay. So ini major surgery ni, yang ini dia akan mestilah dilakukan dalam bilik bedah lah. Okay. Major surgery means any invasive operative procedure done under the administration of general and or regional anesthesia. Okay, ni term kalau untuk seorang tu dapatkan major surgery, apa tu major surgery? So ICU macam mana? So dekat sini dia memang akan bagi tahu spesifik. Yang ini kawan-kawan boleh cuba buat quotation di mobility and kita boleh tengok baca yang definition yang selebihnya lah. Okay. Right. So setakat ni ada apa-apa tak nak tanya? Hello? Faham. So perbezaan dia, kalau kata dengan untuk krisis total care dia tidak ada protection booster, dia tidak ada wellness reward, dia tidak ada living reward, and dia tidak ada recovery allowance. Okay, yang ini basic benda yang kalau kita nak faham apa perbezaan dia dengan krisis total care. So sememangnya critical care ni jauh lebih bagus lah kan, dan dia sebenarnya bukanlah jauh lebih murah, dia murah sedikit berbanding dengan krisis total care, dan dia punya basic sum covered tu boleh convert hibah. Alright, kalau berlaku kematian ataupun tak kisah apa-apa kematian. Right. So ada apa-apa tak kawan-kawan nak tanya sebelum saya share dengan lebih detail untuk pemahaman tentang some idea sakit-sakit kritikal. Boleh tak saya proceed? Kalau ada apa-apa. Maksudnya kalau kematian tu bukan disebabkan critical illness, boleh dia convert tu ni hibah. Ya, betul. Siapa tanya tu? Ya. Baik. Okay. So ada apa-apa lagi tak nak tanya? Dan saving dia boleh buat keluar tak? Tak boleh tu je, senang nak faham.
Right, so kalau tak ada, okay. Ini adalah slide yang diberi kepada saya, kepada kami lah yang menghadiri di Central ni di Tropicana Damansara hari tu. Ini adalah Jenny Yo, seorang agency manager di Prudential dan dia memang the CI specialist. Okay, tapi dia ada 60 slide lah, saya tak akan go through 60 lah. Sedikit understanding untuk kita ketahui lah. Okay. Untuk critical illness, dia ada 4 categories of critical illness. Okay, kalau jantung dia ada 8 jenis. Kalau otak dia ada 13. Kalau kronik daripada head to toe, dia ada 18. Kalau muka saja ada 4 jenis critical illness. Okay. Kenapa saya explain benda ni? So bila saya explain benda ni, kita semua ada some idea, some knowledge. Kan? Kenapa kita kena jual critical care 360? So bila kita jumpa prospek, kan, especially Chinese punya prospek, diorang memang daripada dulu kebanyakannya ditekankan, you kalau beli insurance, kan, you jangan ikat sekali. Maksudnya medical, kan, pampasan sakit kritikal jangan ikat sekali, kena ikat asing. Maksudnya apa? Dia memang ambil separate. Medical is medical, pampasan sakit kritikal adalah pampasan sakit kritikal. Kalau you ikat sekali, kalau nanti harga naik ke, harga apa ke, ekonomi tak susah ke apa ke, so dua-dua plastik tu you kena jatuhkan sekali. Tu perumpamaan yang dipegang oleh Chinese. Okay. Dan kita boleh guna pakailah untuk orang Melayu kita supaya kita boleh mendidik mereka. Kalau diorang dah ada hibah, walaupun diorang dah ada crisis protector, tapi crisis protector dia adalah for late intervention. Tapi untuk early intervention diorang masih belum ada lagi. So kita memang boleh pakai idea ni untuk bagi orang Melayu kita ataupun kebanyakan masyarakat di luar sana untuk ambil yang early intervention punya type for critical illness. Alright. So untuk heart disease dia ada 8 jenis lah. Dia ada angioplasty, coronary artery bypass surgery, heart attack, serious coronary artery disease, cardiomyopathy, heart valve surgery, primary pulmonary dan surgery to aorta. Okay, ini memang 8 jenis critical illness yang ada pada jantung lah. Okay, pada otak, brain banyak sikit lah. Alzheimer, severe dementia, Parkinson, stroke, benign brain tumor, brain surgery, major head trauma, coma, epileptic syndrome, okay, and brain infection, bacterial meningitis, encephalitis, dan spinal cord and nervous system, motor neuron disease, multiple sclerosis, poliomyelitis. So ini adalah 13 jenis brain. Kalau untuk otak saja ada 13 jenis. So kita jangan ingat kena kanser je kan. Tak. So banyak lagi sakit-sakit kritikal ni. Okay, ini pula chronic disease, organ dysfunction. Kalau cancer of specific severity, and untuk lung, liver, bone. Kalau untuk tulang, pancreas dan juga kidney. Okay. Okay, ni kalau untuk di wajah lah. Buta, blindness, deafness, loss of speech, dan juga third degree burn. Okay. Dan ni adalah top 5 common claim. Maksudnya yang sering kali rakyat Malaysia claim lah. Pertama sekali cancer, nombor 2 heart attack, nombor 3 coronary artery, kan orang kata buat bypass, bypass. So tu adalah dia punya inilah common claim.
Kemudian stroke. Stroke normally kalau pelbagai faktor kan, untuk orang darah tinggi, orang yang selalu stres, memang benda ni mudah dapat lah, and juga kidney failure. Ni adalah top 5 common claim. Yang ini daripada Prudential itself, dan juga yang ini Jenny Yoh punya perkongsian jugalah. Okay. Okay. Why these top 5 CI claims yang berlaku? Sebab dia make up over 90% of all critical illness insurance and claim in Malaysia and globally. Dia boleh berlaku untuk sesiapa saja dan umur berapa tahun pun. So bila CI itu berlaku, pendapatan, income may stop, income dah tak ada, tapi expenses tu terus berjalan, hutang piutang, komitmen bulanan. Okay. So CI, pampasan sakit kritikal, provide cash and when client needs it most, and client can focus on recovery and bukan not financial stress, and it gives peace of mind and protects the family dignity. Alright. So inilah kepentingan kenapa kita kena jual pampasan sakit kritikal yang tinggi. And tolong start bagi pampasan tu ratus-ratus ribu. Jangan bagi pampasan 50,000. Start buat angka 6 angka. Barulah ada wow factor sikit lah kat situ. Kalau dulu sebelum ni biasa jual dengan harga letak pampasan 100,000, start ubah naikkan pampasan ke 150,000, ke 200,000. So kita pun juga boleh upsizekan kita punya case size lah. Okay. Setakat ni ada apa-apa tak nak tanya? Setakat pukul 9.11 ni. Saya rasa dah hampir habis dah pun. Okay. Ni semua samalah. Ni kalau sedikit pemahaman pasal kanser kan. Saya tak pasti kalau di belah utara ada tak diorang buat training for critical care ni. So mungkin kawan-kawan kalau ada boleh register and boleh pergilah. So ni dia punya key benefit lah untuk critical care 360 ni. So saya besarkan sikit so supaya semua boleh nampak. Okay. So protection that grow over time, auto increase in sum covered without underwriting. So tu satu main point dia. So kita boleh cerita dekat klien lah. Kenapa kena ambil ni? Sebab setiap 5 tahun anniversary, pampasan tu akan meningkat. Alright. Kemudian wellness reward upon maturity. Yang ini kalau dia survive, support beyond survival. Kalau life yang living reward tu, and recovery allowance kalau yang untuk meja surgery dan juga ICU admission for more than 6 days. Terminal illness and death benefit, dia auto convert lah. Okay. Pergi ke hibah kalau meninggal dunia, dan terminal illness kalau kena kalau kena TPD. Dan dia ada personalized case management and Islamic spiritual support, end-to-end care, guidance, emotion and mental support. Yang ni dia yang perbezaan. Okay, di antara critical care 360 dan juga crisis total care. So ni ada 7 key point dia. Korang boleh screenshot. So untuk senang nak faham, so bila jumpa klien tu dah ada some idea. Selebihnya boleh tunjuk dekat dekat ni lah, mobility. Dekat situ memang ada explain yang detail. Alright.
So itu saja saya punya slide, saya punya perkongsian untuk malam ni sebab dia very simple. Plan yang sangat-sangat ringkas. Okay, ada apa-apa tak nak tanya? Kawan, saya boleh buka soalan? Kalau segan nak on mic boleh chat ke saya terlalu laju ke? Kalau ada apa-apa tak faham boleh bertanya. Masih awal lagi. Pukul 9:11 kan, lebih kurang. Okay, ada apa-apa tak nak tanya untuk plan yang baru ni? Saya ada soalan. Okay, Dila. Kalau kita buat presentation to client about this product, apa key point yang sangat wow dengan produknya? Macam kau kena ambil juga produk. Tak. Oh, Dila dalam tandas ke tu? Suara bergema lah. Suara macam cakap dalam air lah. Okay. Apa key point yang wow sekali kan? Inilah yang daripada tadi saya explain tu. Okay. Sekejap ya. Kalau boleh lagi menarik daripada CCTV. Okay, apa benda yang lebih menarik? Yang perbezaan dia sememangnya 6 benda ni. Sekejap saya share screen. Dila tunggu. Jangan keluar lagi. Tolong Okay. Inilah dia punya 6 key, 7 key point ni lah. Yang tak ada di critical, yang tak ada di crisis total care. Dia tidak ada auto increase sum covered. Auto increase sum covered ni kita boleh faham macam warisan gol lah kawan-kawan. Pampasan setiap 5 tahun meningkat. Kalau di crisis total care DCTC lah ayat senangnya. Tak ada benda ni. Wellness reward upon maturity. Wellness reward ni kalau dia sihat, dia survive lagi. So dia boleh dapat 1% daripada basic sum covered dia. Support beyond survival. Sama juga. Kalau dia dah kena late stage, dia akan dapat 1% sehingga upon maturity. So ini memang key point. Macam mana cara kita nak olah tu? Kita olah lah sendiri kan, skrip dia tu. Okay. Memang tak ada di company lain lah. Ni saya share. Ini competitor benchmarking for critical illness stand-alone plan. Untuk critical care 360, company kita lah. Company F dan juga company A, company G. Untuk early CI, kita ada protection booster, 50% start kita cover, 50% of basic sum covered plus protection booster. Untuk early dan intermediate stage. Okay. Untuk ni kita nak cerita sedikit perbezaan untuk kompetitor di luar sana lah. Alright. Daripada segi protection booster, that's why kita punya key point yang memang company lain tak ada, increase 5% basic sum covered every 5 years. Okay. Bukan harga meningkat, pampasan tu meningkat. Basic sum covered tu meningkat. Alright. Kemudian, ada benefit. Kita ada satu rider lah. Kalau di company lain, diorang ada waiver of contribution. Kita tak ada lah sebab dia dah kena, once kena terus
habis lah kan. And satu rider investment for takaful saver. Kalau dia letak takaful saver tu boleh lah dia nak buat keluar saving ke kan. Dan eligibility age kita boleh ambil daripada 1 hingga 60 tahun. Kalau company lain ada yang 17 tahun, ada yang 14 hari, kan bermula 14 hari. And kita punya minimum sum covered adalah 50,000 and maximum up to 2 juta kalau untuk orang dewasa. Kalau budak-budak, kalau bawah daripada 18 tahun, 1 juta sahaja. Untuk company A dan company G tak ada info lah, diorang tak dapat info. And kita ada boleh setakat ni 20 years 20 years term, 70 dan juga 80 tahun. Right. Ini sedikit kalau orang kata kita nak tahu benchmark di pasaran di luar sana lah kan, company kita macam mana, company lain macam mana. Okay. So ini adalah contribution rate comparison. Apa ni perbezaan harga lah kan. Kalau katalah dia buat sampai umur 70 tahun. Yang ini kalau basic sum covered dia seorang lelaki tidak merokok, basic sum covered dia 50,000, bayaran tahunan dia kalau dia pilih sampai usia dia 70 tahun hanyalah RM91 saja. Kalau di company lain ada yang murah, ada yang mahal. Okay. Tapi kita juga kena tahu diorang tidak ada protection booster. Kita ada. Itu kelebihan yang ada pada kita lah. Alright. So ini daripada segi comparison ni bukanlah untuk kita nak gaduh siapa bagus siapa tak bagus, tak. Tapi sekadar untuk knowledge. So kita orang kata tahu market dekat sana, apa plan yang ada dan kita boleh compare kan. Kalau untuk daripada plan kita pun, kalau untuk Anugerah Max plus CTC tu dan juga Anugerah Max plus Crisis Protector, of course lah Crisis Protector tu jauh lebih murah sebab dia late intervention. Tapi kalau untuk CTC mahal sedikit. Kalau kawan-kawan tengok, kalau untuk yearly punya annual contribution, kalau untuk Crisis Critical Care 360, early for untuk orang yang 25 tahun, bayaran dia hanyalah RM91 saja, which is RM1,092 lah. So kalau dia ambil yang Anugerah Max CTC, dia jadi RM94, lebih kurang dalam RM3 lah tambah. Tapi di CTC dia tidak ada protection booster, dia tidak ada wellness reward tu, dia tidak ada living reward tu. Kita kena faham dekat situlah. Right. Dan last sekali, kita kena faham kita punya plan dia adalah stand alone. Apa maksud stand alone? Dia tidak ada rider lain lah. Dan kelebihan bila stand alone ni dia murah. Dan kelemahan dia, saving tu tidak boleh dibuat keluar. Itu saja. So kalau kita nak cerita kat bab saving, ini memang bukan suatu plan yang sesuai lah. Sebab ni kita nak lebih kepada pampasan sakit kritikal lah. Jangan salah explain pula. Kalau nak cerita bab saving mungkin boleh cerita benda lain. So kalau Crisis Total Care tu dia adalah rider, Crisis Shield tu dia adalah rider dan juga Cancer Protector tu adalah juga rider. So ini adalah overview Pru BSN CI Protection Plan yang ada dekat dalam Pru BSN tu sendiri. So kat sini adalah perbezaan yang kita dah nampak dah. Orang kata ni slide ni yang saya dapat ni from waktu di Tropicana hari tu. So kalau korang nak screenshot, korang boleh screenshot, tak ada masalah. Saya izinkan. Okay, ada apa-apa tak nak tanya setakat ni kawan-kawan? Clear tak clear? Cuma perbezaan yang kita kena tahu juga, kalau di Crisis Total Care tu dia ada diabetic lah, cover for diabetic, joint related and mental health punya condition. Di Crisis Total Care tak adalah, Critical Care 360 tak ada benda tu. So tu some comparison, some perbezaan yang slightly yang berbeza sedikit. Right? Daripada segi harga,
kalau untuk ambil plan pampasan sakit kritikal yang murah, critical care. So kalau nak extra mungkin boleh jual crisis total care. Okay. Setakat pukul 9.24 ni ada apa-apa tak nak tanya sebelum saya menghabiskan slide saya? Ada apa-apa nak tanya lagi? Bagus soalan tu daripada Dila. Terima kasih. Ada tak kawan-kawan nak tanya? So boleh chat kalau nak chat. Senyap yang kawan kan. So saya patah balik kat sini kan untuk kalau kawan-kawan nak tahu apa beza kalau dengan plan lain. So kat sini dia memang dah ada sedikit perbezaan. Yang ni orang ProBSN sendirilah yang beri kan. Okay, ada apa-apa tak nak tanya? Okay, so kalau tak ada apa-apa nak tanya, saya nak minta lah kawan-kawan okay, boleh scan QR ni tak? So boleh scan QR ni. Nama saya Muhammad Hakimi bin Abdul Karim. So boleh berikan some feedback lah. So saya hanya explain secara general dan dia memang very straightforward punya produk. Tak ada apa-apa benda technical sangat lah yang kita nak explainkan. Cuma some idea, knowledge kalau tentang perbezaan apa yang ada di pasaran, apa yang membezakan dia dengan CTC. So kawan-kawan boleh ambil slide ni untuk buat jadikan rujukan apa beza dia. Okay. So ada kalau dah scan ke tadi? Sorry. Dah scan ke tadi? Saya patah balik kat sini. Scan. Minta ada berapa orang ni? Ada 33 orang lebih kurang untuk scan. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Sebelum saya ending. Alright. So saya rasa semua macam senyap je kan. Mungkin tak sabar nak habiskan kelas kot kan. So itu saja daripada saya. Minta maaf kalau ada tersalah silap. So hopefully kita sama-sama boleh orang kata get some idea tentang critical care ni. Happy selling. Start lah. Orang kata kalau nak jual pampasan tu, jual lah ratus ribu. Kan? Janganlah jual puluh ribu. Kan? Sebab once bila klien kita dah claim, baru waktu tu kita tahu macam mana perasaan dia. Kan? Untuk hantar mungkin sekeping cek. Kan? Yang orang kata mungkin nilai dia 150,000. Kan? Tapi banyak benda yang boleh membantu berbanding dengan hanyalah 50,000 saja. So start jual dengan ratus ribu. Okay, the more lagi tinggi lagi better lah. Tapi of course lah, kena fact finding juga, kemampuan klien dan apa semua lah. Right, so itu saja daripada saya. Minta maaf, terima kasih kalau ada yang tak sempurna daripada kelas ni. Itu sajalah, so boleh left. Terima kasih semua.
Thank you, Kimi. Welcome. Thank you bro, Kimi.